emosi ataupun berkenaan masalah. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Ini adalah ilmu marketing untuk rakan-rakan manfaatkan. Untuk topik ni adalah rakan-rakan boleh implementkan dalam untuk mempromosikan produk lah. Nak buat iklan, nak buat konten, nak gunakan ataupun nak maklumkan kepada AI kan. So di mana product focus versus customer problem. Saya nak tanya, anda rasa mana satu yang paling penting? Product focus penting ke customer problem penting dalam kita nak menjual produk ni? Customer problem. Rasanya dua-dua pun penting. Antara pendapat rakan-rakan semua kan. So kita akan explainkan dalam sesi petang ni mana yang lebih penting. Untuk topik kita pada hari ni, kenapa kita adakan? Sebab kita nak rakan-rakan semua fahamlah beza antara fokus produk dan juga customer problem. Okay? Supaya kita dapat kenal pasti mana satu yang lebih penting. And kita nak rakan-rakan tahu juga pendekatan kedua-dua untuk fokus produk ataupun customer problem ni. And bila dah tahu, senang nak buat konten. Untuk dalam penghasilan konten, bila kita dah tahu mana satu yang perlu difokuskan, and juga dapat hasilkan promosi yang bukan sekadar menjual tapi membantu pelanggan. Sebab apa? Bila kita dah join dropship terus comel, tak kisahlah apa bisnes yang anda join, kita bukan hanya menjual semata-mata untuk mendapatkan duit. Di mana dekat situ ada value yang pelanggan akan terima apabila dia beli sesuatu produk tersebut. So yang pertama, Mira akan terangkanlah apa maksud fokus produk tersebut. Sebab tadi ada yang cakap, yang bagi pendapat customer problem penting, ada yang cakap rasanya dua-dua penting kan. So kat sini kita terangkan dulu, kita kena fahamlah apa maksud fokus produk tersebut. Di mana fokus produk ni dia merujuk kepada pendekatan pemasaran yang memberi penekanan kepada ciri-ciri dan kelebihan produk. So dekat sini kalau contoh kita buat iklan ke, kita mempromosikan produk ke, ataupun dalam sesi live tu kita bercerita ke lebih kepada ciri-ciri dan kelebihan produk, kita fokus kepada produk sahaja. Kita cerita berkenaan material yang digunakan, reka bentuk tu seperti tudung kita adalah cutting edge shape, kita ada pelbagai pilihan warna, kita ada pelbagai pilihan saiz, harga dia ini, lepas tu item ni adalah ready stock. So itu adalah periklanan yang berbentuk fokus kepada produk sahaja, kelebihan produk tu saja, di mana tak ada pun terselit berkenaan emosi ataupun berkenaan masalah. Kita hanya cerita produk ni bagus ni, kena dapatkan awning scuba ni sebab awning dia terbentuk. Sebab apa awning terbentuk? Bila awning terbentuk ni dapat selesaikan apa? Tak ada pun kan. So lebih kepada fokus produk sahaja. So kat sinilah ada kita selitkan sikit copywriting untuk pemahaman rakan-rakan. Contohnya kalau cara iklan tu ataupun copywriting dia berbentuk tudung sekolah awning scuba, awning yang kekal on point, tudung yang kemas, fabric yang selesa. So semua ni berceritakan berkenaan produk sahaja. So kita pergi next slide di mana kita nak ceritakan kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan dia memang kita dapat memberikan maklumat yang jelas lah kepada bakal pelanggan kita. Dia nampaklah apa kelebihan produk kita dan sebagainya. Dia dapat semua detail berkenaan produk tersebut. And dia sesuai untuk pelanggan yang sudah bersedia untuk membeli. Dia lebih kepada macam konsep hard sell, di mana kita bercerita terus pasal produk, kita minta dia beli sekarang, and dia memang dah ada rasa nak membeli, dia akan terus direct membelilah. Dia akan menjadi kekurangan, kurang menyentuh aspek emosi. Tak ada permainan emosi dekat situ, di mana nampak yang memang kita ni terus direct menjual, and dia kurang sesuai untuk menarik perhatian prospek baru yang belum kenal produk. Kita tak boleh menggunakan fokus produk saja untuk menjual. So kita kenal pula berkenaan customer problem, di mana masalah pelanggan. Kita fokus kepada masalah pelanggan dalam memahami cabaran ataupun kesulitan yang dialami oleh pelanggan dan menjadikan produk sebagai penyelesaian. Contoh penggunaan berbentuk problem solving dekat situ. Anak selalu balik dari sekolah dengan tudung sengit. Tudung anak dia sengit. So dengan tudung sekolah awning scuba, tak ada lagi masalah tudung sengit. So ada penyelesaiannya dekat situ. InsyaAllah kekal kemas walaupun anak aktif sepanjang hari. So kat sini kita dapat menyelesaikan masalah pelanggan tersebut dengan adanya tudung sekolah awning scuba, and dia buat belian daripada kita. Dah nampak tak dekat sini? So dekat sini pun sama juga, dia ada kelebihan dan kekurangan lah pada setiap jenis periklanan. Kalau contoh kita fokus sahaja pada customer problem ni, kelebihan dia memang kita dapat sentuh dia punya emosi lah. Kita capture prospek tersebut untuk buat belian sebab kita dapat selesaikan masalah tersebut. Di samping tu kita dapat bina kepercayaan jangka panjang dengan prospek. Kita dapat selesaikan masalah mereka. So kat situ dia akan repeat dengan kita lagi untuk buat belian. Cuma kekurangan untuk customer problem ni, di mana kita memerlukan masa untuk memahami audiens sasaran. So perlu konten yang lebih
mendalam dan konsisten sebab dia berkait dengan emosi ataupun masalah. So dekat sini mana yang lebih penting di mana kita gabungkan strategi tersebut, fokus produk dan juga customer problem dalam membuat pengiklanan. Kan so kita nak buat konten, anda nak buat copywriting. Minggu lepas saya kita ada kelas berkenaan apa itu hard sell versus soft sell. So dekat sini anda boleh masukkan elemen ni lah, di mana kita kena mulakan dengan masalah pelanggan untuk tarik perhatian secara emosi, diikuti dengan kelebihan produk untuk bantu buat keputusan. Sebab kita dah combine kan, so kita ceritakan masalah and kita masuk kepada bahagian kelebihan produk, itu produk fokus tersebut lah. Sebagai contoh, anak saya seorang aktif, selalu balik tudung sengit dan terkeluar rambut, tapi sejak gunakan tudung Oni Scuba, tudung anak kekal kemas sampai balik. So boleh nampak kan kat sini dalam konten tersebut di mana kita dah gabungkan kedua-dua jenis elemen, di mana produk fokus dan juga masalah pelanggan. Kan produk fokus dekat mana? Dekat bahagian kita mention tudung Oni Scuba, tudung anak kekal kemas sampai balik. Macam dekat sini lah, mulakan dengan masalah pelanggan. So ini masalah dia, ini adalah solution yang dia dah dapat ataupun akan dapat. Okay, so seterusnya slide kita ataupun perkongsian kita pada petang ni sangat ringkas, di mana sebab ini adalah elemen untuk kita membuat konten lah. Ni untuk tips untuk rakan usahawan yang dah join kelas kita ni and nak mula mencuba, di mana kalau setiap kali rakan-rakan nak buat konten ataupun nak pilih konten yang HQ sediakan untuk posting-posting anda boleh gunakan struktur masalah, solusi, bukti dalam setiap konten. Anda boleh masukkan pula elemen ayat untuk relatekan dengan video tersebut lah. Anak-anak ada tak alami masalah bila pakai tudung 2 lapis tapi susah nak terbentuk bahagian awning? Kan ada yang beli dapat tudung yang keras kejung, ada yang dapat awning susah nak bentuk, tapi dengan tudung 2 lapis daripada tudung si comel, insya-Allah mudah nak bentuk sebab kita menggunakan material Koshibu Premium. So nak dapatkan boleh hubungi saya, wakil saya tudung si comel. Kita dah tunjukkan masalah dia dari segi video dan cara nak betulkan dia. Lepas tu kita buat dalam bentuk ayat pula and kita masukkan CTA di akhir ayat. Boleh hubungi kita untuk dapatkan. Kan? Seterusnya tips yang kedua adalah kumpul soalan dengan masalah pelanggan yang sering ditanya untuk dijadikan bahan konten. Mungkin macam kadang buntu lah. Kalau contoh anda nak jadi dropship yang kreatif, tak semestinya anda tak boleh nak guna idea sendiri ataupun tak nak harapkan konten yang HQ dah sediakan, copywriting yang HQ dah sediakan. So kalau contoh anda nak dapatkan engagement daripada pelanggan, daripada audience anda, contoh buatlah sesi Q&A ke dekat IG story ke, tanyalah apa masalah yang mak-mak ramai hadapi bagi ada anak perempuan yang bertudung. So kat situ kita boleh hasilkan konten juga. Kita boleh buat konten dan sebenarnya banyak je benda boleh buat. Seterusnya kita ulang guna testimoni pelanggan sebagai bukti penyelesaian. Sebab apa? Bila testimoni ni dia ada fokus produk dan juga ada masalah pelanggan. So terhasillah dari satu testimoni. Contohnya gambar testimoni tersebut adalah tudung sekolah Oni Scuba. Feedback ni adalah kiranya masalah yang pelanggan hadapi. Dah jumpa tudung anak yang kemas, di mana sebelum ni anak selalu komplain bila pakai tudung rasa panas, tapi dengan tudung si comel daripada pagi sampai ke petang rasa selesa bila pakai, and anak sentiasa aktif lah walaupun pakai tudung si comel sebab material yang digunakan tak rasa panas. So dekat sini kesimpulannya, mana lagi penting? Kan sebetul macam Kak Sapina cakap tadi, dua-dua strategi penting untuk digunakan, di mana anda boleh combine kan. Kalau kita berniaga ni kena ada ilmu juga untuk rakan-rakan gunakan kan, sebab kita kadang macam apa yang nak buat kadang kita tak tahu apa yang kita tak tahu. So bila kita dah tahu tentang elemen pada hari ni, iaitu berkenaan product focus versus customer problem, sebab selama ni kita mungkin fokus menjual hanya semata nak dapat keuntungan. So sekarang ni bila kita dah join kelas pada hari ni, kita dah nampak rupanya kalau kita menjual sesuatu produk tu ataupun produk tu dihasilkan bukan hanya untuk dijual, tetapi kita nak selesaikan masalah yang pelanggan hadapi. Sama juga kalau contoh anda ni aktif buat video TikTok, anda aktif buat live, so boleh masukkan elemen ni. Sebab kadang kita tak boleh nak bercerita tentang produk je. Contoh orang boleh sendiri berkenaan produk tu comel, kita guna material apa, berapa harga, saiz berapa kan. Tapi bila kita selitkan emosi dekat situ dari segi penceritaan, so dia akan berhubung kaitlah dengan perasaan manusia yang rasa macam betul lah, kenalah beli dengan dia sekarang ni kan. Sebab memang ada related dekat situ. Macam anda tengoklah konten-konten video dekat TikTok kan, kalau contoh kita terpengaruh sebab apa? Sebab kena dengan diri kita, dengan jiwa kita bila dia bercerita tu. Bila rakan-rakan dah tahu elemen yang boleh digunakan dalam konten untuk menjual ni, insya-Allah mudah
untuk closing. Cuma kena tahu contoh dari segi target market, pada siapa kita nak iklankan. Kan, so, kalau contoh kat Shopee lain. Kat Shopee anda kena gunakan iklan berbayar sebab kita tak dapat nak tahu spesifik orang yang nak membeli produk kita. Kalau contoh dari segi social media seperti Facebook, IG, TikTok, kita dah tahu target market ataupun audience kita yang kita boleh promosikan. So itu sahajalah berkenaan topik kita pada hari ini. So sekian sahaja pada Mira Petang. Kita jumpa lagi pada esok hari. Bye. Assalamualaikum.